Pertamanya, RUU ini memberikan kuasa yang sangat luas kepada pegawai, diberi kuasa dan pendakwa raya untuk mengambil dan mengumpul data trafik, memintas komunikasi, mengakses data komputer serta menjalankan penggeledahan dalam keadaan tertentu. Walaupun kuasa ini penting bagi tujuan penyiasatan, saya berpandangan bahawa ia perlu disertai dengan mekanisme pengawasan bebas. Contohnya di United Kingdom, kuasa pemintasan komunikasi di bawah Investigatory Powers Act dengan izin tertakluk kepada kelulusan kehakiman dan dipantau oleh badan bebas. Pendekatan sedemikian mewujudkan keseimbangan antara keselamatan negara dan juga hak privasi rakyat. Persoalan saya, mengapakah kerajaan memilih untuk meletakkan kuasa pemintasan komunikasi di bawah kelulusan pendakwa raya dan bukannya mendapat perintah Mahkamah Tinggi sebagaimana amalan di beberapa negara Commonwealth? Apakah mekanisme semak dan imbang yang akan menghalang penyalahgunaan kuasa tersebut? Justru itu saya mencadangkan supaya sebarang pemintasan komunikasi atau akses kepada kandungan komunikasi memerlukan perintah Mahkamah Tinggi kecuali dalam keadaan darurat yang diperincikan dengan jelas dalam undang-undang. Selain itu, satu laporan tahunan mengenai penggunaan kuasa-kuasa ini hendaklah dibentangkan kepada Parlimen supaya wujud accountability kepada rakyat. Datuk Yang di-Pertua, kedua, saya ingin menyentuh mengenai penyelidik keselamatan cyber. RUU ini memperuntukkan kesalahan berkaitan akses tanpa kuasa dan penyalahgunaan peranti. Namun kita juga mempunyai ramai penyelidik keselamatan yang menjalankan penetration testing, bug bounty dan responsible disclosure dengan izin bagi membantu mengenal pasti kelemahan sistem. Tanpa pengecualian yang jelas, mereka berisiko didakwa walaupun bertindak demi kepentingan keselamatan negara. Negara seperti Singapura telah menyediakan ruang perlindungan bagi penyelidikan keselamatan yang dijalankan secara sah dan bertanggungjawab. Saya mencadangkan agar satu peruntukan khusus dimasukkan untuk melindungi penyelidik yang bertindak dengan suci hati dan tanpa niat jenayah. Justru itu saya mohon penjelasan bagaimanakah kerajaan membezakan antara penggodam jenayah dengan penyelidik keselamatan cyber yang menjalankan penetration testing atau responsible disclosure bagi membantu meningkatkan keselamatan sistem. Ketiga, saya menyambut baik peruntukan berkaitan kandungan yang dijana atau dimanipulasikan menggunakan sistem komputer termasuk teknologi AI atau deepfake. Walau bagaimanapun, peruntukan ini masih terhad kerana ia memerlukan niat melakukan atau memudahkan kesalahan lain. Kita harus melihat perkembangan di Korea Selatan dan beberapa negeri di Amerika Syarikat yang telah memperkenalkan undang-undang khusus bagi menangani penyalahgunaan deepfake, terutama yang melibatkan eksploitasi seksual dan manipulasi politik. Saya mencadangkan supaya RUU ini turut memasukkan kesalahan menghasilkan atau menyebarkan kandungan AI palsu yang boleh menjejaskan keselamatan negara, integriti pilihan raya, ketenteraman awam atau reputasi seseorang, walaupun tidak berkait secara langsung dengan kesalahan jenayah lain. Persoalan saya, adakah kerajaan berpandangan bahawa peruntukan berkaitan kandungan yang dijana AI di dalam RUU ini mencukupi untuk menangani penyalahgunaan deepfake dalam pilihan raya, penyebaran fitnah dan juga eksploitasi seksual? Keempat, saya melihat RUU ini sangat menumpukan kepada hukuman terhadap pesalah, tetapi kurang memberikan perhatian kepada hak mangsa. Mangsa jenayah cyber sering mengalami kerugian kewangan, tekanan emosi dan pencemaran reputasi yang berpanjangan.
Saya mencadangkan supaya diwujudkan satu bahagian khusus mengenai hak mangsa termasuk hak memohon perintah mahkamah bagi pemadaman kandungan, mendapatkan pampasan serta pemulihan identiti digital. Australia melalui Online Safety Act telah menunjukkan bahawa perlindungan mangsa boleh diperkukuhkan melalui mekanisme yang pantas dan berkesan. Kelima, saya ingin menyentuh komposisi jawatankuasa memerangi jenayah cyber. Keanggotaannya didominasi oleh wakil kerajaan dan agensi penguat kuasa. Saya berpandangan bahawa jawatankuasa ini akan menjadi lebih mantap sekiranya turut dianggotai oleh ahli akademik, pakar keselamatan cyber, wakil industri digital, pakar kecerdasan buatan, wakil perlindungan data pribadi dan pertubuhan masyarakat sivil. Ancaman cyber berkembang terlalu pantas untuk ditangani hanya melalui pendekatan kerajaan semata-mata. Ia memerlukan kerjasama seluruh ekosistem. Selain itu, saya juga mencadangkan supaya diwujudkan satu kesalahan khusus terhadap mana-mana pegawai yang menyalahgunakan kuasa yang diberikan di bawah akta ini. Kuasa yang besar mestilah disertai dengan tanggungjawab yang besar. Peruntukan seperti ini akan meningkatkan keyakinan rakyat bahawa undang-undang ini bukan sahaja menghukum penjenayah, malah turut menghalang penyalahgunaan kuasa oleh pihak penguat kuasa. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin bertanya sejauh mana persiapan kerajaan dalam menyediakan pegawai-pegawai penguat kuasa. Berapakah jumlah pegawai penyiasat digital forensik yang dimiliki PDRM, MCMC dan juga NACSA? Dan adakah jumlah tersebut mencukupi untuk menguatkuasa akta ini nanti? Memandangkan kebanyakan serangan cyber datang dari luar negara juga, apakah bentuk kerjasama Malaysia dengan Interpol, ASEAN dan negara lain bagi mempercepatkan ekstradisi dan perkongsian maklumat? Datuk Yang di-Pertua, jenayah cyber merupakan ancaman yang tidak mengenal sempadan. Ia boleh melumpuhkan sistem keuangan negara, mencuri identiti rakyat, mengganggu operasi hospital, menjejaskan keselamatan negara dan memusnahkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital. Oleh itu, Malaysia sememangnya memerlukan undang-undang yang moden dan juga berkesan. Namun dalam usaha memperkukuh keselamatan cyber, kita juga mesti memastikan bahawa prinsip keadilan, hak asasi, privacy dan accountability terus dipelihara. Undang-undang yang terbaik ialah undang-undang yang tegas terhadap penjenayah, tetapi pada masa yang sama melindungi rakyat yang tidak bersalah serta mengelakkan sebarang ruang penyalahgunaan kuasa. Dengan semangat tersebut, saya menyokong rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026 ini dengan syur supaya kerajaan mempertimbangkan cadangan-cadangan penambahbaikan yang telah saya kemukakan. Mudah-mudahan akta ini bukan sahaja menjadi instrumen penguatkuasaan yang berkesan, malah menjadi contoh undang-undang cyber yang seimbang, progresif dan dihormati di peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih. Muat turun aplikasi Harakah Daily untuk akses berita terkini.